Setiap ujian datang bersama hikmah. Kisah Nabi Yunus mengajar kita bahawa ketika manusia berputus asa, pintu keampunan Allah masih terbuka luas. Bahagian 1. Nabi Yunus, kaumnya. Nabi Yunus diutus kepada satu kaum yang enggan beriman kepada Allah. Siang malam, baginda berdakwah, namun mereka tetap menolak dan mengejek. Hati baginda menjadi sedih dan kecewa. Akhirnya, tanpa menunggu izin Allah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan rasa putus asa. Bahagian 2. Dalam perut ikan. Baginda menaiki sebuah kapal. Namun, kapal itu tiba-tiba dilanda ribut besar. Untuk meringankan beban, mereka membuang muatan termasuk undian yang jatuh kepada Nabi Yunus. Dengan reda, baginda terjun ke laut. Tiba-tiba seekor ikan besar dengan izin Allah menelannya hidup-hidup. Di dalam perut ikan yang gelap dan sempit itu, Nabi Yunus tersedar. Beliau telah terburu-buru meninggalkan tugasnya. Bahagian 3. Doa dalam kegelapan. Dalam kegelapan laut, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan, Nabi Yunus merintih kepada Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni, kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang zalim. Itulah doa penyesalan yang sangat ikhlas. Malaikat mendengar suaranya, dan Allah berfirman, jika bukan kerana dia berzikir kepadaku, nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan hingga hari kebangkitan. Bahagian 4. Diselamatkan oleh Allah. Dengan rahmatnya, Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Tubuh baginda lemah, tetapi iman baginda kembali kuat. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, dan kali ini mereka semua beriman kepada Allah. Itulah keajaiban taubat yang diterima. Penutup pengajaran. Kisah Nabi Yunus mengajar kita bahawa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampunkan, asalkan kita benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah. Di saat paling gelap dalam hidup, jangan berputus asa kerana rahmat Allah lebih luas daripada lautan.